Okey, hari ni kita belajar tajuk, ulang balik. Kinematik gerakan linear. Okey, akademik ninja kinematik. Dalam tajuk ni kita menguasai sesaran, hal laju dengan pecutan. Okey, ini aplikasi daripada pembezaan pengamiran yang awak dah belajar. Okey, dia gabung. Okey, untuk permulaan iaitu kita tengok apa perbezaan jarak dengan sesaran. Biasa jarak dah tahu kan? Jarak hanya menunjukkan berapa jauh jarak tu lah. Berapa jauh. Okey. Kalau sesaran, dia ada negatif, positif. Maksudnya kedudukan dia. Itu beza dia. Selalu jarak, kita tahu jarak dari sini ke sana. Itu je. Kalau macam sesaran, dia ada satu titik di tengah. Okey. Maksudnya dia berhenti di titik O. S sama dengan kosong. Sesaran dia kosong. Kalau dalam ni, dia bagi tahu titik O tu dia panggil dojo. Tengah ni. Okey. Kalau sesaran dia lebih daripada kosong, maksudnya positif, ada nilai lah, nilai yang positif. Sesaran itu, orang itu berada di sebelah kanan O. Sebelah kanan, belah sini. Maksudnya dekat hutan positif. Belah positif. Kalau sesaran dia ada tanda negatif, bermaksud dia berada di sebelah kiri O. Iaitu di dalam gua yang negatif. Boleh faham? Senang je kan? Sesaran positif, belah kanan. Sesaran negatif belah kiri. Kalau dia berehat maksudnya sesaran dia sama dengan kosong. Berehat ataupun berhenti. Ataupun bermula di O. Maksudnya sesaran dia adalah kosong. Itu je. Senang je kan? Okay, kita pergi kepada contoh satu. Okay, contoh dia, ninja ni dia ada misi. Fungsi misi dia S sama dengan 4 tambah 8T tolak T kuasa 2. Betul tak? Dalam buku teks dia ada beritahu. Satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dan melalui satu titik tetap O. Sesaran pada T saat selepas zarah mula bergerak diberi oleh fungsi ini. So S ni kita merujuk kepada sesaran. Okey, hitung sesaran seketika dan tentukan kedudukan zarah dari titik tetap O apabila T sama dengan kosong. Okey, bila T sama dengan kosong, maka formula ni S sama dengan 4 tambah 8T tolak T kuasa 2 kan? Awak ganti T tu dengan kosong. Sebab kita nak cari berapa sesaran dia masa T sama kosong. Maksudnya, yang ni masa dia bermula. T sama kosong dia baru nak mula. Dia tak mula lagi. Okey, jadi masukkan nilai kita akan dapat 4. Maksudnya dia bermula dengan 4 meter. Awak kena ganti nilai macam ni. 4 tambah 8 darab kosong tolak kosong kuasa 2. Kena ikut dia punya step dia tu lah. Okey, lepas tu awak dapat 4 meter. 4 meter positif. Bila positif bermaksud dia berada di sebelah kanan. Janganlah tulis dalam buku awak sebelah kanan dojo. Tak payahlah. Yang ni sebelah kanan titik tetap O. Sebelah kanan O lah. Okey, untuk masa T sama dengan 10 pula, ganti nilai je. S sama dengan 4 tambah 8T dia 10 tolak 10 kuasa 2. So, dapat negatif 16 meter. Jadi, zarah itu berada pada 16 meter di kiri O tu. Okay, faham? Sebab dia belah negatif. Itu je dah. Siap. Okay, habis. So, masuk kepada misi kedua. Contoh 2. Okay. Bila ada sesaran ini, kita boleh petakan mengikut masa-masa dia. Setiap saat. Sebab dia adalah zarah. Bila zarah, masa dia mesti dalam saat. Okey? Jadi saat kosong. Pada saat kosong, buat ganti nilai lah. T dia kosong, maka S dia pun kosong. Yang ni bila betul-betul dia berada pada kosong dia start. Okey? Lepas tu, ganti nilai 1. Awak ganti nilai 1 ke dalam persamaan ni, sesaran dia akan dapat 3. Kena kira lah. Nak tunjuk. Macam ni je. S sama dengan 4 darab 1 tolak 1 kuasa 2. So, dapat 3 lah. Okey. Jadi kat sini dapat 3. Okey, bila dia masuk nilai T sama dengan 2, S dia dapat 4. Bila dia ganti T sama dengan 3 pada saat ketiga, sesaran dia jadi 3. Maksudnya dia makin berundur. Macam tu. Okey. Bila T sama dengan 4, sesaran dia jadi kosong balik.
Okey, bila T sama dengan 5, sesaran dia dah ada negatif. Maksudnya, dia berada di sebelah negatif pula. Boleh tak? Boleh nampak tak dia punya pergerakan dia? Sini. Dari kosong. T sama dengan kosong, sesaran dia kosong. Bila T sama dengan 1, sesaran dia jadi 3 meter tu lah kot. Meter. Okey. Bila T sama dengan 2, 4. Jarak dari sini ke sini. Okey, bila T sama dengan 3, dia 3. Maksudnya, T sama dengan 3 ni, dia akan pusing balik. T sama dengan 3 ni, dia akan jadi 3 balik. Habis tu, bila T sama dengan 4, dia dekat kosong. Nampak? Bila T sama dengan 5, masa dia yang ke-5, dia dapat negatif, belah negatif. Nampak tak? Dia sebelah kiri O tu. Boleh? Dia berundur balik. Macam tu. Zarah dia akan bergerak macam ni. Dia tak ada pusing tau. Zarah dia akan bergerak. Zarah awak belajar bio kan? Zarah kan? Dia bergerak ke sana. Dia lantun balik ke belakang. Macam tu. Itu Zarah bergerak macam tu. Bergerak sana, bergetar kan? Bergetar sampai hujung, dia patah balik macam tu. Ni maksudnya dia bergerak pada, itu yang dimaksudkan bergerak pada satu garis lurus. Dia bergerak garis lurus. Ni yang benda yang Zarah tu lah, bergerak sampai kat dinding tu, dia patah balik. Macam tu. Okey? Itu Zarah. Okey, lepas tu faham ni? Okey. Lepas tu awak kena plot graf. Dia ada graf. Graf sesaran masa. Tajuk ni memang tajuk yang menggabungkan banyak benda. Sebab tu dia adalah di bahagian C. Bahagian C kertas 2. Dia pilihan. Pilihan. Awak boleh pilih lah kan. Sama ada nak jawab atau tak. Kadang-kadang soalan dia senang. Kadang-kadang soalan dia susah sikit. Okey. Susah sikit. Okey. Yang ni cikgu tunjukkan macam mana buat graf sesaran masa. Maksudnya paksi Y dia adalah sesaran. Paksi X dia adalah masa. Okey. Graf ni ada salah sikit. Sebab apa? Kosong mesti dekat sinilah. Okey. Kita tengok pada jadual kita tadi. Bila masa T kosong, sesaran dia kosong kan? Maksudnya bila T dia kosong kat sini, sesaran kat sini. Dia start dengan sini. Okey. Lepas tu 1 bila T dia 1, sesaran dia 3. 1, 3. Itu. Nampak kita plot 1, 2. Okey. Bila T dia sama dengan 2, sesaran dia 4. Bila T sama dengan 3, sesaran dia berapa tadi? 3 kan? Tu. T3, sesaran 3. Jadi, plot kat sini. Bila T4, sesaran dia kosong. Nampak? Bila T5, sesaran dia negatif apa tadi? Negatif 5 kat sini. Jadi, bila kita plot, kena jadi macam ni lah. Dia kuadratik yang jatuh ke bawah. Sebab apa kuadratik? Awak tengok fungsi dia nampak tak? Kuadratik kan? Sebab tu graf dia kuadratik. Boleh? Ni dia tak adalah membukit sangat. Ni sebenarnya macam ni. Kuadratik. Macam tu. Boleh? Faham? Okey. Itu je lah dia. Nampak tak? Dia bermula dia naik. Lepas tu dia berundur. Lepas tu dia masuk ke belah negatif. Bawah ni menunjukkan dia belah negatif. Okey. Faham? Okey. Dah faham? Cakaplah kuat-kuat baru dia pendengar. Okey. Kita tengok pula. Tadi sesaran kan? Masuk pula hal laju. Terus masuk hal laju. Hal laju ni pula terjadi bila kan tadi mula-mula dia naik. Sampai ke satu tahap dia turun balik. Betul tak? Macam ni. Dia naik sampai satu yang dah maksimum, dia turun balik. Okey. Bila dia naik, dia punya hal laju adalah positif. Betul kan? Mestilah bila dia bergerak makin jauh, hal laju dia bertambah. Okey, itu positif. Bila dia berhenti, hal laju dia kosong. Bila dia berhenti seketika, hal laju mesti kosong. Okey, masa dia berhenti seketika, baru dia berundur. Bila berundur, hal laju dia negatif. Boleh? Okey, daripada sesaran nak dapat hal laju mesti pembezaan. Itu nanti kita belajar. Kena bezakan. Ini dia bagi tahu secara umum je kan. Okey, kita tengok macam mana nak buat. Okey, mesti 3. Contoh 3. Satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus melalui satu titik tetap O. Hal laju pada masa pada ms negatif 1 zarah itu pada masa t saat selepas melalui titik O diberi V sama dengan 3t tolak 12. Yang ni dia bagi.
Dia dah bagi hal laju dia V sama dengan 3T tolak 12. Okey. Cari hal laju awal. Okey. Bila kata hal laju awal, bermaksud dia baru nak gerak. Bila baru nak gerak, T sama dengan kosong. Keywords tu penting. Bila dia kata hal laju awal, Okey, bila kata hal laju awal ni bermaksud mesti T dia sama dengan kosong. So, ganti nilai dekat formula ni, T sama dengan kosong. So, kat sini terus je ganti. V sama dengan 30 tolak 12. So, dapat jawapan negatif 12. Faham bila dia bergerak, T mesti kosong. Hal laju awal. Soalan dia bagi tahu hal laju awal. Maksudnya, T sama dengan kosong lah. Okey. Dia bermula dengan pergi ke arah kiri sebab negatif. Kan negatif, kalau negatif mesti ke belakang. Okey. Tengok pula soalan kedua, hal laju seketika. Bila hal laju seketika pada T sama dengan 5, tengok dia suruh T sama dengan berapa. Bila hal laju seketika pada T sama dengan 5, ganti nilai lah T dia dengan 5. So V sama dengan 3 darab 5 tolak 12. Dapat 3. Jadi dia dah tukar arah. Tadi dia belah negatif kan. Bila hal laju dia 3, dia tukar arah, dia bergerak ke kanan pula. Sebab V dia positif dah. Boleh? Okey, lepas tu last sekali. Hitung masa apabila hal laju seketika zarah itu pada 6 saat. Ni lah. Hal laju dia capai 6, berapa masa dia nak? Okey, jadi ganti nilai je lah. Hal laju dia 6. 6 sama dengan 3T tolak 12. Jadi pindah-pindah dapatlah T sama dengan 6 saat. Boleh? Ini linear biasa je kan? Jadi pada masa 6 saat, hal laju dia capai 6 meter per saat. Faham? Boleh? Boleh lah kan? Okey, ada graf lagi. Okey, lakarkan graf hal laju masa. Okey, untuk graf hal laju masa, dia mesti paksi Y dia hal laju, paksi X dia masa. Okey, tadi data kita dapat, koordinat pertama, hal laju dia kosong. Masa dia, hal laju dia kosong pula. Masa kosong, hal laju dia 12 kan? Jadi, masa kosong, hal laju dia 12 kat sini. Ni negatif 12. Sebelah negatif lah. Ni ada, dia tak ikut koordinat kan? Sepatutnya ikutlah ni. Kosong, negatif 12 kat sini. Tak perlu ikut grid pun tak apa. So, negatif 12 kat sini. Kosong negatif 12 untuk hal laju awal. Okey. Lepas tu, hal laju seketika pada T sama dengan 5. Okey, T sama dengan 5. Okey, tapi sebelum tu, bila 5, dia koordinat dia 5, 3 kan? Alah, dia tak boleh makan. 5, 3. Tapi dia patah balik. Bermaksud kita kena tengok pada masa mana hal laju dia kosong. Bila hal laju kosong tadi saya cakap apa tadi? Nampak tak? Dia mesti sebelum dia tukar arah, tadi dia start dengan negatif kan? Okey, sebelum dia tukar arah dia mesti berhenti seketika. Jadi awak kena cari bila V dia sama dengan kosong. Atau awak kena cari sendiri. So maksudnya kat sini masa kosong sama dengan 3T tolak 12. Jadi T dia berapa? T dapat 4 kan? Jadi kat sini keluarkan kat sini. 4 kosong. Dia mesti syarat juga. Okey. Pada T sama dengan 4, hal laju dia adalah kosong. Maksudnya dari negatif sampai kat sini dia berehat seketika. Berhenti seketika. Lepas tu baru dia tukar arah 6 tadi. Yang ni. 6. T6 hal laju. 35 boleh nak plot. Tapi dia di antara kat sini. Macam tu. Yang ni kat sini 35. 35 kat situ ke? 53. 53. Antara ni lah tengah-tengah ni. Yang ni 53. Jadi awak buat dia satu garis lurus. Kenapa garis lurus? Sebab nampak tak persamaan hal laju ni adalah persamaan linear. Jadi mesti garis lurus. Boleh? Anggur je lah. Tergantung. Okey. Nanti dah jalan kira boleh tengok buku teks lah. Sama je. Okey. Last kali pecutan. Terus habis terus.
Okey, untuk pecutan. Pecutan adalah hal laju yang berubah. Maksudnya, kalau pecutan dia positif, hal laju dia makin bertambah. Kalau pecutan dia kosong, hal laju dia malar. Maksudnya hal laju yang sama. Dia tak tambah, dia tak kurang. Kalau pecutan dia kurang daripada kosong, maksudnya hal laju dia menyusut. Menyusut bermaksud nyah pecutan. Tahu kan nyah pecutan? Dalam fizik ada kan? Okey, tengok contoh 4. 4 contoh. Okey. Kita tengok contoh 4. Okey, satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dan melalui satu titik letak O. Ayat tu awak tengok semua sama kan dari awal. Itu memang ayat dia. Tengok je ayat tu, mesti tajuk ni. Pada masa T saat selepas O, pecutan zarah diberi A sama dengan 12 tolak 4T. Nampak tak dia bagi fungsi pecutan tu A sama dengan 12 tolak 4T. Arahan dia apa yang dia nak? Hitung pecutan seketika zarah itu pada masa T saat. Nak cari pecutan pada masa T, ganti nilai sahaja. So A sama dengan 12 tolak 4T. T dia nak masa ke-7 kan? Jadi A sama dengan 12 tolak 4 darab 7. So dapatlah negatif 16. Bermaksud kalau negatif pecutan dia maksud dia jadi apa? Nyah pecutan. Bila nyah pecutan sebab apa? Sebab dia break. Nampak tak tu? Nampak tak ninja tu dia break? Okey? Itu jelasnya. Maksudnya kalau dia nak pada masa T sama dengan 2, awak gantilah nilai. T dia 2. Tengok dia ada nyah pecutan ke tidak? Cuba tengok. Kalau T sama dengan 2, A sama dengan 12 tolak 4 darab 2, dapat A sama dengan 4. Bila 4 baru maksud dia tengah memecut. Okey, bila masa dia pada hal laju malah. Saya nak cari. Hal laju malah adalah A dia kosong. Jadi 12 tolak 4T sama dengan kosong. Yang tu hal laju malar. Dapatlah 4T sama dengan 12, T sama dengan 3. Masa saat ketiga, hal laju dia maintain je. Faham? Mula dia pecut sampai 4. Lepas tu dia maintain hal laju dia 3. Masa dia 3, hal laju dia maintain. Masa saat ke-7, nampak tak? Dia dah mengalami nyah pecutan. Makin lama makin kurang. Boleh? Faham? So kat sini dia punya panduan lah. Okey, untuk sesaran, kalau positif, dia berada di sebelah kanan O. Okey, pada masa dia punya sesaran dia sifar, dia berada tepat pada kosong tu, O tu. Okey, kalau sesaran dia negatif, dia berada sebelah kiri O. Okey, untuk hal laju pula, kalau dia positif maksudnya dia bergerak ke kanan. Kalau dia berhenti seketika maksudnya dia hal laju dia kosong. Masa ni dia akan berpatah balik. Dia bersedia untuk berpatah balik. Okey. So itu kita panggil berhenti seketika. Okey, untuk bila hal laju dia negatif, dia bergerak ke kiri. Okey, untuk pecutan pula, kalau positif, hal laju dia makin bertambah, menokok, dia memecut. Okey. Bila pecutan dia kosong, bermaksud hal laju dia malar, maintain sahaja. Okey. Bila hal laju dia negatif, bermaksud hal laju negatif pula. Pecutan negatif bermaksud hal laju dia menyusut. Menyusut bermaksud nyah pecutan. Okey. Last sekali. Yang ni. Macam mana nak kira jumlah jarak? Tadi kita belajar sesaran lah, hal laju lah. Sekarang, kalau sesaran akhir di mana awak berdiri. Mana zarah tu berada pada akhirnya. Itu sesaran. Kedudukan dia bergantung pada kedudukan. Tapi, bila jarak, setiap peluh dan langkah dikira. Dia tak kira arah. Maksudnya kalau dia patah balik pun kita kira jarak dia. Okey? Jadi kat sini benda tu. Okey, mana soalan dia? Okey, satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dari satu titik letak O. Sesaran zarah pada masa T selepas melalui O diberi S sama dengan T kuasa 2 tolak 6T. Ini dia bagi fungsi sesaran. Apa yang dia nak? Cari jumlah jarak yang dilalui oleh zarah itu pada 7 saat pertama.
Bukan pada masa T sama dengan 7. Tak, dia nak 7 saat pertama. Jadi kat sini banyaknya. Okey. Tengoklah satu-satu. Sasaran dia, apa motif dia? Cari jumlah jarak dalam masa 7 saat pertama. Okey, langkah 1. Kena tahu bila masa zarah itu dalam ni dia bagi tahu ninja. Ninja ni adalah bayangan zarah. Okey, ninja ni akan berpatah balik. Okey, jadi bila dia berpatah balik pada H laju sama dengan kosong. Betul tak? Okey, sekarang dia bagi fungsi sesaran. Bila dia bagi fungsi sesaran, S sama dengan T kuasa 2 tolak 6T. Awak nak cari H laju, awak mesti bezakan dia. Yang ni kita panggil aplikasi dia. Bezakan ds dt. ds dt ni adalah H laju. ds dt adalah H laju. Jadi awak bezakan dia. Cepat, ingat tak bezakan? T kuasa 2 dia jadi apa? T kuasa 3. Beza. Pembezaan 2 bawa depan. So 2T tolak 6. Nampak? Okey, dah dapat fungsi H laju dia. Okey, bila dah dapat, gantikan V sama dengan kosong. Okey, awak gantikan V dia kosong. Kosong sama dengan 3T tolak 3T pula dah. 2T kan? 2T tolak 6. Jadi T dia dapat berapa? 2T sama dengan 6, T sama dengan 3. Nampak tak? Bila dia berhenti seketika tu kita kena cari. T sama dengan 3. 3. 2T bawa sini dapat negatif T. Negatif 2T. Negatif 6. Potonglah negatif tu. Sila belajar balik Aceh. Okey, bila dah macam tu. Sekarang dia punya nampak tak dia punya ni yang. Apa tu? Ni apa ni? Okey. Mula-mula kita tengok T sama dengan kosong. Apa tadi dia punya sasaran dia? S sama dengan T kuasa 2 tolak 6 T. Okey. Bila T sama dengan kosong, sasaran dia kosong. Betul tak? So dia start dengan kosong ni. Nampak? Okey, sekarang kita cari pula. Bila dia kata T sama dengan berhenti seketika tadi kan? T sama dengan 3 kan? Kita cari. Bila T sama dengan 3, sasaran dia akan jadi ni pengiraan dia. Sasaran dia akan jadi negatif 9. Masukkan T sama dengan 3 tu, awak akan dapat S sama dengan 3 kuasa 2 tolak 6 darab 3. S sama dengan negatif 9. Okey, negatif 9 bermaksud dia berada sebelah kiri sasaran dia. Maksudnya start kosong, bila T sama dengan 3, 9 meter dia punya jarak. Boleh? Okey, lepas tu bila dia dah berhenti seketika dekat T sama dengan 3, dia akan patah balik. Kan? Berhenti seketika dia mesti patah balik. Kalau dia belah kiri, dia patah balik belah kanan. Okey. Jadi kat sini bila 7 saat. Dia kata dalam masa 7 saat kan? So ganti nilai. T sama dengan 7, awak akan dapat 7 meter. 7 meter ni lokasi terakhir dia. So awak kena kira berapa jarak dia sebenarnya. Macam tu, dari kosong sampai masa dia dekat T sama dengan 3, 9 meter. Dari sini dia patah balik sampai dekat 7 ni. Maksudnya dia dah melalui 9 meter ni lagi sekali. Faham tak? Lepas tu baru dari kosong sampai sini dapat 7 meter. So tambahkan dia. 9 tambah 9 tambah 7. Dapat 25 meter. Bukannya kita ambil T sama dengan 7, masukkan nilai terus dapat akhir dia 7 meter. Tak, dia dah melalui, memula dia sampai 9, dia patah balik dapat ke 7. Faham? Ataupun lagi lukisan ni macam sama je. Macam cikgu buat tadi. Pada titik O, titik O. Dia start dengan titik O pada masa T sama dengan kosong. Lepas tu dia gerak ke belakang sampai dia berhenti seketika. T dia sama dengan 3. Jarak dia 9 meter. Bila dia berhenti seketika kat sini, astagfirullahalazim. Ini.
Okey, bila dia berhenti seketika, dia patah balik kan? Sampai T sama dengan 7. T sama dengan 7, mana ni? 7 meter. Maksudnya, dekat sini adalah 7 meter. Kat sini tadi adalah 9 meter. Sebab tu kita tambah 9 tambah 9 tambah 7. Sebab tu kita tambah. Boleh? Bolehlah dulu sekarang. Okey, so habis. Subtopik pertama. Pembezaan dalam yang ni. Okey. So kat sini bila awak dari sasaran, merah dah. Dari sasaran, bila kita bezakan sasaran dia, ds dt, kita akan dapat hal laju. Dari hal laju, bila kita bezakan hal laju dia, dv dt, kita akan dapat pecutan. Itu kena hafal. Dia tak ada dalam formula. Okey, iaitu kesimpulan dia lah. Okey, ulang balik apa yang dah belajar tadi. Kalau sesaran positif, dia berada di mana? Kanan. Sesaran negatif? Kiri. Sesaran kosong? Di tengah-tengah. Hal laju pula. Hal laju positif? Kanan. Hal laju negatif? Kiri. Kalau hal laju kosong? Apa dia? Hal laju kosong. Bersedia untuk tukar. Maksudnya dia berhenti seketika ayat dia. Okey, berhenti seketika. Hal laju positif? Hal laju positif. Pecutan positif? Maksudnya apa? Pecutan positif. Dia hal laju dia bertambah. Dia pecut. Pecutan negatif? Pecutan. Pecutan kosong? Hal laju malar. Habis tajuk ni. Subtopik pertama. Okey.